Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pengurusi serta barisan ahli kuasa masjid, Ustaz-Ustaz, Ustazah, Tuan-Tuan Guru, pemikir-pemikir Islam, ibu-ibu, ayah, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama kalinya sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang mulia ini dapat sekali lagi kita berhimpun dan berkumpul di dalam masjid yang mulia ini, dan alhamdulillah sama-sama kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan kita sentiasa dapat keselamatan dan kejayaan daripada dunia sampai akhirat, insya-Allah. Dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, masih juga Allah panjangkan umur kita khusus dalam taati Allah. Masih Allah kurniakan kita rezeki yang halal banyak lagi baik. Masih Allah kurniakan kita berbagai kesempurnaan nikmat. Masih juga diberi nikmat makan, pakai, kesihatan dan berbagai kesempurnaan nikmat. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Mudah-mudahan dengan berkata-kata ini dan mendengar kata-kata ini kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan sama-sama kita banyakkan doa bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua jauh dari bersifat kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu, ayah, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat semalam merupakan 27 hari bulan, iaitu Rejab, dan kalau kita tengok tarikh ini telah ditulis dalam kitab Fathul Bari oleh Imam Al-Asqalani pada jilid yang ke-7 pada muka surat 140. Maka kalau kita lihat di sini rupanya telah berlaku satu peristiwa yang besar, yang mana kalau kita lihat peristiwa ini disebut peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kenapa perkara ini begitu penting bagi kita? Kerana peristiwa Isra dan Mi'raj ini satu peristiwa yang mana kalau kita kaji, kita harusi setiap pergerakan kisah tersebut sebenarnya boleh menambahkan iman kepada kita. Dan kalau kita lihat juga peristiwa tersebut akan memberi pendidikan dan pembelajaran kepada kita, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Dan dengan itulah insya-Allah kita akan dapat satu pengajaran yang baik. Dengan itu Allah akan berikan kita hamba yang bertakwa. Dan kalau kita lihat juga dalam kita peristiwa Isra dan Mi'raj ini, memang setiap tahun kita sambut. Kalau saya di Johor, imam tu baca kisah Isra dan Mi'raj sampai sebulan. Setiap malam satu. Kan? Satu orang dua kan? Tak ada. Gini. Tak ada. Okey. Solat ni. Okey. Saya nak sebut di sini iaitu apa? Kita sambut setiap tahun, kita dengar kisah ini setiap tahun. Tetapi kalau kita lihat dekat luar sana banyak perbahasan. Perbahasan yang menyatakan ini betul tak betul. Nabi ini pergi dengan roh itu dan riasan, macam-macam perbahasan. Bagi kita orang beriman, sebab itu bila mana kita dengar kisah ini, pertama-tama kalinya kita kena baca Al-Quran. Sebab Al-Quran ini sumber yang pertama yang kita kena faham setiap pergerakan hidup Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itu seorang yang nak faham kisah Isra Mi'raj ini, yang nak beriman kepadanya, maka dia perlu baca Al-Quran. Okey. Saya nak tanya, sebelum saya sebut saya nak tanya, siapa yang suka baca novel kan? Seorang pun tak suka. Tak apa, saya faham orang Melayu memang kurang sikit baca. Saya orang Jawa tak termasuk kan. Okey. Foto betul. Kalau seorang ni dia
sinopsis, iaitu kerangka kisah, kerangka sebuah novel itu. Kerana dia nak faham apakah cerita yang ada dalam novel tersebut. Contoh katakan, saya bagi contoh novel. Tajuk dia Nenekmu Kekasih. Apa yang kita nampak pertama? Yang kita nampak mesti, Allah mana punya nenek yang datang sana tu sampai Nenekmu Kekasih. Tapi bila kita baca sinopsis, baru kita faham. Rupanya ada beberapa watak di situ. Seorang nenek yang bernama Atidah, seorang anak cucu dia bernama Ali, dan kawan Ali itu bernama Karim. Ali itu masuk universiti, duduk dekat Kuala Lumpur. Lepas tu Karim Ali ini, dia orang kampung, Karim dia orang bandar. Pada cuti semester, Ali bawa Karim balik kampung. Ali memang nyampah dekat nenek dia sebab buat pembebel. Tapi Karim suka kat nenek itu sebab dia dalam hidup dia tak pernah ada nenek. Oleh sebab itu kalau kita tengok, Karim tu sayang kat neneknya, itu yang disebut Nenekmu Kekasih tu. Nampak tak? Bahawa kita, tak ada nenek gatal punya cerita ni. Pasal kita dah baca sinopsis, iaitu kerangka kisah tersebut. Begitu juga lah, kalau kita lihat dalam kisah Isra dan Mi'raj, selalu kita dengar, Nabi pergi, Nabi balik, ya Allah, begitu sekali. Tapi sebenarnya kita tidak faham asas, iaitu ilmu dalam memahami kisah Isra dan Mi'raj. Sebab itu kita kena faham, kita nak buka kisah ini, kita kena buka iaitu satu surah dalam Al-Quran yang dipanggil surah Al-Isra. Dan pada ayat yang pertama, maka Allah Subhanahu wa taala memberi pengajaran, memberi penerangan kepada kita, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanallah. Dalam ayat ini yang pertama-tama kali Allah sebut Subhana. Apa makna Subhana? Maha suci Allah. Bila disebut, Allah sebut Maha suci Allah, makna Allah itu suci daripada sifat kekurangan, suci daripada sifat kelemahan. Ini ayat tauhid. Bagi kita orang beriman, bila mana Allah sebut Subhana, ya Allah, kita dah tahu, kita faham. Ini Allah sebut Maha suci Allah. Allah nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Betul tak? Apa tu? Bagi kita orang yang beriman tak salah. Yang kedua, yang kedua disebut Allazi Asra. Subhana Allazi Asra. Apa yang dikatakan Allazi Asra? Yang diperjalankan. Dalam ayat ini, Allah SWT tak sebut Nabi SAW itu berjalan. Nabi diperjalankan. Kalau dalam kisah ini Nabi berjalan, tentang itu kita tahu kisah ini memang kisah dunia. Sebab Nabi SAW kalau berjalan lebih kurang 3 dia berjalan. Tetapi dalam kisah ini Allah sebut Nabi diperjalankan. Sebab itu bila kita buka kitab, iaitu apa? Kita tengok kitab hadis dalam Sahih Bukhari, kita tengok dalam bab Mi'raj, kita tengok Nabi didatangkan oleh Allah Ta'ala satu kenderaan yang bernama Buraq. Nampak? Nabi tak jalan. Nabi itu Allah datangkan satu kenderaan yang bernama Buraq. Bagaimanakah kenderaan tersebut? Ini Nabi sebut ini. Kenderaan itu Nabi sebut 2 saja. Pertama warnanya, iaitu putih. Yang kedua saiz dia. Nabi tak sebut binatang, Nabi sebut kenderaan. Pertama warnanya putih, yang kedua apa? Dia punya saiz dia. Saiz dia apa? Lebih kecil daripada bakal, besar sikit daripada kembar. Tahu tak bakal? Tahu tak? Tahu tak bakal? Tak tahu kan? Bakal itu ialah hasil perkahwinan antara kuda dengan kedai. Anak itu bernama bakal. Apa? Jadi maknanya kalau dekat Mesir, kat mana kita tengok, wah, dia nampak macam kuda, tapi rupanya dohor terbalikkan macam kedai. Maknanya kurang sikit lah. Dia punya akal. Itu saya nak sebut kuda bukan macam kuda tempat kita tahu. Kuda Arab dia punya racehorse tu, yang kuda ni betul-betul tinggi. Kalau saya berdiri, yang saya ni memang kurang tinggi, yang rendah tahu dia punya perut tu dekat muka kita. Nak naik tu kena pakai tali. Ini bukan macam kuda tempat kita dekat Sabah dekat Tuaran tu. Kalau saya pergi Tuaran Sabah, mana Ustaz ni kuda Ustaz? Dah kuda. Lebih kurang aku ni. Aku takut dah naik patah pula kaki. Kalau aku ni kurang ringan ulang ni. Maknanya kuda kena tok ni. Tak, kalau dia jarak kuda besar. Hasil perkawinan kuda tu geram dengan kedai, dapat anak yang kembaran. Nabi
kita tengok di Indonesia misalnya, kalau kita pergi Indonesia sekarang ni, dekat Masjid Demak misalnya, sekarang apa yang dibuat? Gambar burak. Bapak-bapak lihat gambar burak. Ini ada barakah ni. Bawa balik, jangan taruh dekat perut kapal terbang. Bawa pakai tangan. Takut kalau dilangkah hilang barakah. Suku-suku. Bila kita tengok tu, siap ada. Kenapa? Ada kepak, muka cantik pakai crown. Islami sikit siap pakai tudung. Suku-suku kau. Ini semua. Tak, Nabi tak sebut itu. Nabi sebut kenderaan itu begitu. Dan disebut dia punya apa? Dia punya kerajuan. Nabi sebut kenderaan ini yang bernama Buraq, yang disebut juga kenderaan ini pernah dinaiki oleh Nabi Ibrahim AS dari Palestin pergi ke Mekah untuk menziarahi anak dia yang bernama Ismail. Ini kenderaan para Nabi. Dan dia punya laju saujan mata-mata. Tahu tak saudara-saudara? Sekedip mati. Kalau kita tengok kipas ni, sampai kipas ni terus sampai kan? Ada orang tengok kipas, tengok kipas ni sampai kan? Begitu saja. Kerana apa? Kerana Buraq ini diambil daripada perkataan bahasa Arab, yaitu apa? Daripada perkataan barkun. Tahu tak barkun? Iaitu kilat. Kilat kan cepat kan? Cuba orang kena kilat tu, sabar, baik, dah lepas semua. Sebab apa? Sebab kena kilat. Ada kilat tu datang, ceng. Sebab apa? Sebab lajunya kenderaan tersebut. Ini yang kisah ni. Sebab itu tak mustahil, sebab Allah datangkan satu kenderaan yang begitu laju, yang begitu hebat, maka ketika itu Allah boleh dengan kuasa Allah nak bawa ke mana. Sebab itu ini bukan pakai akal, ini pakai tauhid, ini pakai iaitu rasa, iaitu kebesaran Allah Taala. Okey, sekarang satu tu. Dekat tu ada satu nama gunung enak. Kalau saya sebut satu perkataan, budak 3 tahun boleh naik puncak Gunung Ledang. Ibu-ibu ayah cari tak? Cari tak? Budak 3 tahun cari kan? Boleh cari? Asal cari? Saya cakap budak tu naik merangkak sampai atas Gunung Ledang. Cari tak? Tak cari kan? Saya cakap betul je, ini anak guru silat pun tak cari. Memang saya pun tak cari. Kalau saya kata begitu, tuan-tuan bercakap, ustaz kalau nak bohong, nak mengaku dia betul sikit lah. Kalau terpegang betul sikit. Sebab kalau saya cakap budak naik begini, merangkak, memang bohong kisah tu. Tapi saya cakap memang dia naik atas, bukan dia merangkak, tapi bapak dia gendong. Siapa ada? Inilah kisah dia. Nampak? Cukup mudah nak faham. Tapi orang-orang yang Allah tak beri iaitu apa hidayah, taufik, memang susah nak faham. Dah bukan roh ke jasad ke mimpi agaknya, suka-suka. Dan disebut Allah itu subhanallazi asra, yang diperjalanan. Okey, ayat ini subhanallazi asra bi abdihi. Dalam kisah ini Nabi disebut sebagai hamba. Nabi Muhammad SAW itu kekasih kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu iaitu apa Nabi yang kita cintai. Tetapi dalam kisah ini Allah sebut dia hamba. Kenapa Allah sebut dia hamba? Kerana kita tahu sifat hamba mesti ikut cakap Tuhan. Ada sifat hamba. Pernah tengok cerita 3 Abdul? Nah kan? Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab. Abdul Wahab dan Abdul Wahid jatuh bankrupt. Dia jadi hadam kepada apa? Jamal Pak Tungkul. Betul? Kan dia picit kan? Picit. Kuat lagi, sikit kuat. Pingang. Picit kan? Lepas tu si Abdul Wahab ketuk pintu. Dia kata Abdul Wahid pergi tengok siapa ada ketuk pintu. Dia pun buka, rupa dia adik. Nampak tak? Kenapa Abdul Wahab dan Abdul Wahid tidak membantah? Sebab ketika itu dia hamba. Hamba sifatnya kena ikut cakap Tuhan. Kalau Nabi yang begitu mulia di sisi Allah dan kita muliakan, maka dia disebut sebagai hamba. Apatah lagi kita. Memang kita ni hamba. Nabi sebab itu dalam peristiwa pulangnya Nabi tak pernah komplain. Ada yang kata, ya Allah, penjara ni laju ni, siapa nak kerja pun sebab kawan. Ada. Ya Allah, masa di Mi'raj kan naik tu tinggi gaya lah kawan. Ada. Sebab Nabi tak bercakap, sebab Nabi tahu ini perintah Allah. Okay. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Perjalanan ini waktu malam. Daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kenapa Allah jalankan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin?
Allah nak sebut inilah salah satu daripada dua masjid yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa mulia ini? Kerana kalau kita lihat asas yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim AS itu, Ibrahim membangunkan Masjid Haram di Mekah. Dan kenapa di Palestin? Kerana Masjid Aqsa di Palestin itu dibangunkan oleh Nabi Sulaiman AS. Jadi siapa-siapa yang pernah pergi Palestin, kita tahu, kita pergi dekat Masjid Aqsa kan, ada 2 tingkat, kan kalau kita masuk di bawah ada 3 tiang yang besar. Itulah 3 tiang yang diasaskan sampai sekarang kekal, yang diasaskan oleh Nabi Sulaiman AS. Ini saya nak sebut. Maknanya perjalanan itu daripada Masjid Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestin. Dan Allah sebut allazi barakna haulahu, yang mana aku berkati sekelilingnya. Kenapa Allah sebut daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa itu dan Allah berkati sekelilingnya? Allah jadikan bumi itu bumi yang mulia kerana ada 3 perkara yang disebut oleh mufassirin. Apakah 3 perkara tersebut? Bumi itu mulia daripada Mekah sampai ke Palestin, termasuk Mesir, Jordan, Syria dan sebagainya itu. Kenapa boleh mulia? Sebab ada 3 sebab. Pertama, itulah bumi para nabi dan para rasul. Kalau kita lihat Nabi yang dijadikan oleh Allah Taala 124 bulan, semua akan dilahirkan di sana dan dimakamkan di sana. Tak ada kat tempat kita. Ada Nabi kita. Ada kan yang pegangan teliti Nabi dekat Bulu Kelang, Kahar kan, suku-suku ini. Kenapa nak saya pun pelik? Banyak benda lain. Kalau nak mengaku dengan Nabi itu kan jadi satu benda dosa yang besar. Lebih baik itu mengaku jadi hang tuah. Senang. Hang tuah baik, hang tuah orang panik semua. Nampak tak? Kan tak jadi dosa-dosa itu. Ini dosa tidak. Kan? Ini dah jadi Nabi Melayu, tak ada watak pula suku-suku. Dan saya nak sebut ini benda-benda yang kita kena faham. Di situ hati yang disebut oleh Allah Ta'ala, Allah berkati sebab di situlah bukti para nabi dan para rasul. Satu. Yang kedua, kenapa bumi itu diberkati? Kerana bumi itu diberkati sebab di situlah terdapat banyaknya orang-orang yang soleh dan soleh. Siapakah orang yang soleh dan soleh? Di situ ada kisah iaitu Maryam. Di situ ada kisah siapa? Asia. Di situlah ada kisah siapa lagi? Kalau kita lihat ada kisah iaitu Masyitah. Di situ juga ada kisah Rabi'atul Adawiyah. Dan banyak lagi para sahabat Nabi terdahulu sampai Nabi kita Muhammad SAW yang semua berada di kawasan Mekah dan Madinah dan Masjid Aqsa dan di sekeliling. Itu perkara yang kedua sebab Allah sebut bumi ini diberkati. Dan perkara yang ketiga disebut juga bumi ini diberkati kerana apa? Kerana itulah bumi syahid sepanjang zaman. Sebab itu daripada kita kecil dulu sampai sekarang memang ada perbunuhan dekat Palestin. Memang. Sebab itu memang janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok bukan zaman kita saja, sebelum zaman kita, zaman Nabi kita Muhammad SAW dan sebelum zaman Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita tengok zaman Nabi Cibizar yang disebut sebagai apa? Kalau kita tengok Namrud dan sebagainya, semua berada di sana. Dan barangkali kalau satu hari nanti bumi Palestin itu aman dan itu salah satu tanda iaitu tanda besar iaitu kiamat akan sampai. Jadi nak suruh dia pegang, nak suruh bumi. Nanti kalau dia berhenti kiamat tu dia pakai bisa suat. Tanda salah satu tanda-tanda kiamat bumi Palestin itu aman. Tapi dia. Okey, baik. Disebut subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Dalam perjalanan ini kita kena faham bahawa sesungguhnya Allah memberi iaitu satu perkara yang besar kepada Nabi kita Muhammad untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran. Dan dalam Al-Quran kita jelas tatkala itu Nabi SAW tidak melihat, tetapi tatkala itu Nabi SAW diperlihatkan. Kerana apa? Kalau Nabi melihat lebih kuat kita manusia. Tetapi Nabi itu diperlihatkan oleh Allah Ta'ala untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya Nabi diberi penglihatan oleh Allah lebih daripada manusia melihat. Sebab itu Nabi jumpa banyak peristiwa. Sebab itu kalau kita lihat zaman kita ni kan, ada juga orang yang tengok jin, pernah tengok jin. Siapa tengok jumpa jin dengan seorang pun tak nak? Ada?
Ya, kan? Ada mungkin. Betul ya? Oh, betul ada. Okey. Jumpa gondorowo ada gondorowo. Ya, jumpa Persik. Lagi jumpa apa lagi? Apa tu nama yang badan kepala dia badan tak ada apa? Polong. Apa? Penaga. Ada tu penaga? Tak ada juga. Pocong? Ada? Pun tak ada juga. Yang takut dengan hantu tak usah. Tak pernah tengok orang takut. Okey. Saya nak sebut di sini, saya tak nafikan ada orang yang pernah melihat hal demikian. Tetapi orang yang melihat itu sebenarnya bukan dia hebat. Ketika itu dia melihat sebenarnya Allah nak beri iaitu apa? Allah menunjukkan kepada dia kebesaran Allah Ta'ala. Maknanya dia selain dari kita ni ada alam yang lain. Bukan dia hebat. Dengan main, dengan minta-minta tu, jumpa apa? Dia pergi jumpa setan. Ingat dah hisap. Kita yang disebut oleh Allah Ta'ala ahsan takdir. Kita ni secantik-cantik, sebaik-baik kejadian. Tak ada, jin tak ada. Kalau kita katakan rebel pun dia memang buruk. So itu jangan nak gali-gali itu. Jangan main tau. Kalau orang yang balik dekat ke Kelantan tu, lalu Sungai Koyan tu yang malam-malam, banyakkan kisah-kisah tu kan. Jumpa pocong, jumpa apa. Lepas tu saya tanya macam mana jumpa. Ya Allah, saya tak boleh Ustaz. Nak baca Alhamdulillah pun dah boleh. Aku. Kau jangan main. Buat dia boleh semua-semua kat sini balik. Kan? Balik ni. Kan? Nanti kita takut. Kita ni kan kita takut. Kita manusia ni memang Allah jadikan kita takut. Kita takutkan pada 5 perkara. Pertama kita takut apa? Takut susah. Takut miskin. Takut tak berjaya. Lagi takut apa? Takut apa? Last sekali takut apa? Takut mati. Siapa takut? Siapa berani mati kan? Saya tak berani. Saya buat sedangkan. Tak payahlah. Kakak-kakak kalau untung apa? Yang tempat balik jenazah tu sebelah baru pindah air. Orang datang nak buat kecil, nampak tu patah balik. Ini bahaya baik sekali. Kita buat perantang ni kan. Pasal takut. Okey, saya nak sebut dalam kisah ini Nabi SAW diperlihatkan untuk melihatkan tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya nak tanya sebelum saya tanya ini kisah ni lama. 50 jam. Tak habis berapa? Jadi jangan pukul 11 ni. Kopi jantan pun tak ada dia. Kosong saja. Kalau kopi jantan depan pukul 11 tak ada pun. Cuma saya bagi asas kepahaman dia pasti mana juga ada majlis surat Al-Nas itu lebih. Sebab apa? Kita dengar, kita tahu bahawa basicnya pada asas ni kita dah tahu. Rupanya ini satu peristiwa yang memberi pengajaran kepada kita. Jangan main tahu. Waktu Nabi SAW pulang, kita tengok kisah ini. Di situlah kejahatan orang-orang ahli kitab. Bila mana Nabi pulang, Nabi kisahkan kisah ini kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir itu sampai ketahukan Nabi sampai tergolek-golek. Lalu dah tergolek-golek ketahukan Nabi ini pegang orang ahli kitab. Ya ahli kitab, kau ditahukan kisah-kisah terdahulu kan. Ada tak terdapat nama Muhammad ini dalam kitab-kitab engkau terdahulu? Waktu itulah kejahatan orang ahli kitab kata, aku tak tahu, tak jumpa. Itulah mereka itu pertama kufur. Tetapi ada juga dia bergumam dari kitab tu dia dengar bila ditanyakan dia Muhammad bagaimana keadaan Masjid Aqsa itu. Maka dalam sebut dia 2 tingkat yang bawah, tingkat yang atas, berapa anak tangganya, berapa pintunya, apakah yang ada di sekeliling Masjid Aqsa itu. Maka Nabi sebut dengan tegas yang di sekelilingnya itu ada banyak pokok-pokok zaitun sampai sekarang. Dan waktu itu orang ahli kitab sebagai ahli kitab itu berdiri terduduk saya terbalik menangis dan dia mengucap 2 kalimat syahadat. Ini kisah besar. Okey, besok. Dan bila disebut apakah yang Nabi lihat? Baik. Pertama, bila mana mula-mula dalam perjalanan ini. Okey, dalam perjalanan ini Nabi dinaikkan burak dan saya sama sekarang saya tengah kali buat kajian sama ada Jibril dan Nabi itu naik burak sekali ataupun berlainan. Itu saya boleh maklumkan. Okey, bila mana mulakan perjalanan ketika itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab sirah. Maka ketika itulah bila Nabi mula berjalan dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Ketika itu Nabi SAW nampak melihat iaitu apa? Disebut sebagai macam lautan cahaya. Maka ketika itulah Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Jibril, wahai Jibril, apakah aku nampak di depan itu? Iaitu lautan cahaya. Apakah dia wahai Jibril? Lalu disebut oleh Sayyidina Jibril, wahai Muhammad,
sebenarnya perjalanan kita ini perjalanan yang paling besar, perjalanan yang paling baik, perjalanan yang paling hebat. Sebab itu perjalanan ini telah didengar oleh yaitu setan dan iblis. Dan ketika itu kalau kita lihat setan ini mengambil yaitu apa? Setan yang lain yang bernama yaitu Afarid. Kalau kita kaji bab jin ada 10 nama. Salah satu dia Afarid yang kerja menipu. Sebab itu kalau orang-orang yang gunakan ahli-ahli sihir ni untuk apa nama? Untuk pukau dan sebagainya, dia pakai jin yang bernama Afarid. Tempat kita bukan Afarid, dia pakai Ifrit, jin Ifrit, kan? Sama lah tu. Ya, maknanya dia kumpulkan bala tentera, dia bawa obor nak bakar Nabi. Sebab dalam perjalanan ini hebat atau besar tu, ini ada satu perkara yang besar. Waktu itu dikumpulkan api yang obor daripada api itu, waktu itulah kalau kita buka hadis Nabi SAW, ya, satu hadis yang dikatakan oleh Imam Malik, maka disitulah kita jumpa sebagai ta'awuz Jibril. Apa yang dikatakan ta'awuz Jibril? Nabi SAW diajarkan oleh Jibril alaihissalam satu doa, yaitu a'udzu billahi karim wa bi kalimatillahi tammati la yujawizuhunna bil wal fajr. Bila mana Nabi membaca doa ini, selesai baca doa ini, maka padam semua api-api yang ada di depan kita Muhammad SAW. Maka doa inilah kita boleh ambil, kita amalkan. Dan insya-Allah siapa yang mengamalkan doa ini, mudah-mudahan kita dijauh daripada tipu daya kejahatan dari iblis dan syaitan. Ini kan setiap rincian yang kisah kita tak. Dan begitu juga dalam meneruskan perjalanan ini belum ikhlas. Dalam meneruskan perjalanan ini juga kalau kita lihat Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, yaitu satu golongan, satu kaum yang mana dia menanam benih waktu itu, tumbuh waktu itu dan berbuah, lalu dia ambil, ada lagi, ada lagi. Kita kalau dah datang durian sekali, tunggulah dekat setahun baru tumbuh durian lagi. Ini dipetik, tumbuh, petik, tumbuh. Maka Nabi pun heran, apakah lagi kita? Lagi heran. Maka bila Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada sahabatnya, itu Sayyidina Jibril, wahai Jibril, apakah ini? Lalu dijawab oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, maka ya Muhammad, itulah digambarkan kepada umatmu yang apabila mereka itu berjuang berjihad ke jalan Allah Ta'ala, maka Allah gandakan amalan itu daripada 1 sampai ke 700 kali. Maknanya awal-awal lagi kita dihidangkan oleh kisah ini dengan amalan. Kenapa dengan amalan? Kerana kita kena faham bahawa sesungguhnya kita ini hamba, dan hamba ini kena patuh perintah Allah, dan ketika itulah kita kena buat banyak amalan, kerana kita akan masuk syurga Allah Ta'ala itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Agak-agaklah kalau dengan amalan kita boleh masuk syurga, agak-agak. Jangan tadilah subuh, tak merah tadi pun boleh lah. Agak-agak maghrib tadi amalan kita boleh masuk syurga tak agak-agak. Boleh imam kata Allahu Akbar, kita kata Allah Bismillah. Ini cerita sekolah ni mampu dah. Cuti berapa yang tak tahu dulu, selalu asyik orang tua je. Tak tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak-agak boleh masuk syurga. Agak-agak lah itu maghrib, boleh tak usah. Tak usah Allahu Akbar. Agak-agak lepas ni ada makan tak? Ada makan apa ni? Ada, alhamdulillah. Makan yang paling baik sunnah Nabi ialah kambing. Jadi kalau tak ada kambing, ini sempat lagi. Boleh pergi kambing. Kalau cakap gini, satu lah, saya panjangkan sikit sebab saya tahu ada kambing. Kalau tak ada kambing, nasi lah. Maknanya saya nak sebut, kita dimasuk syurga bukan dengan amalan kita. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi pokoknya bagaimana kita nak dapat rahmat Allah? Dengan buat amalan. Sebab itu kalau kita buka, kita turas, kita tak lama, menyatakan ada juga orang yang hanya, iaitu apa, perempuan yang kurang elok perangannya, hanya memberi anjing minum dengan kasutnya pun Allah ampunkan, Allah masukkan dia ke dalam syurga dengan amalan tersebut. Agak-agak macam mana? Ada yang budak nanti keluar semua mana yang anjing, tak ada kasut. Tak, maknanya amalan sampai itu. Kita tak tahu amalan kita. Mungkin amalan memberi salam, mungkin amalan bersedekah, mungkin amalan datang ke masjid. Jangan ramai kok, datang ke masjid setiap satu langkah Nabi sebut, gugur satu dosa tau. Apa? Ini bukan mati, Nabi sebut, bukan saya sebut. Sebab itu nanti tadi kalau datang ke masjid, jangan terus masuk masjid. Pusing 3 kali dulu. Asal boleh pusing 3 kali,
maklum bagilah. Maksudnya tak maklum bagilah. Pusing jadi gugur dosa-dosa. Ini saya sebut. Sebab itu ingat amalan kena jaga. Allah gandakan sampai 700 kali ganda. Ini kita dah siap sedia untuk masuk bulan Ramadan. Rejab, Syaban, Ramadan. Inilah masa kalau kita lihat disebut oleh Abu Qatada, siapa yang berbuat baik Allah akan melimpahkan kepada itu kebaikan, khususnya siapa yang beramal ibadat pada bulan Syaban dan bulan Rejab. Kita buatlah. Sebab itu tengok. Pertama dalam ini iaitu disebut sebagai amalan yang disebut sebagai apa? Sebagai ibadah. Itu. Yang kedua, bila kita lihat dalam apa yang dilihat oleh Nabi SAW itu, ada pula kaum yang sentiasa waktu itu digambarkan. Nabi lihat ada satu kaum kerjanya hanya memecahkan kepala, ambil batu antukkan kepala. Bila dah baik dalam masa seketika itu, dia ambil lah, pecahkan lagi, itulah kerjanya. Maka Nabi pun heran. Maka Nabi bertanya kepada sahabatnya Jibril, wahai Jibril, apakah perkara ini ya Jibril? Maka disebut oleh Jibril, ya Muhammad, inilah yang digambarkan kepada umatmu yang ada di kalangan umatmu yang berfikir tak nak meninggal, tak nak menunaikan solat. Rupanya balasan orang yang berfikir tak nak tunaikan solat itu, besok dia ambil batu, kerjanya ketuk dekat kepala. Agak-agak sakit kepala kita. Kalau orang jauh, siapa orang jauh? Seorang dia jauh kejeduk, tahu tak kejeduk? Tak faham tak apa, jawab saya terangkan. Translate, maknanya subtitle dari bahasa. Kejeduk itu terantuk dalam bahasa Melayu. Pernah terantuk tak kali itu? Pernah kan? Sakit tak? Sakit kan? Tergantung, mesti sakit kan? Apatah lagi kalau kejeduk, confirm lagi sakit sebab dan orang yang boleh kalau cakap dari sound effect. Kejeduk, selarat, itu juga orang Kelantan. Orang Kelantan ni pun cakap pun dia ada juga sound effect dia. Macam jatuh, teguh, dia ada kan? Dia ada sama je, jauh Kelantan dia buat. Maknanya saya sebut, ada besok amalan yang demikian. Sebab itu kita kena faham dalam kehidupan kita, kita kena ingat solat kena utamakan. Solat kena utamakan. Dan kita kena faham hakikatnya itu yang disebut imam din, iaitu tiap-tiap agama. Dan kita kena faham bukan mudah untuk menunaikan solat. Itu. Dan kalau kita tengok, ada juga orang yang memang meninggalkan solat. Contoh, Ustaz dia berpati sama kata-kata, memang sibuk, bintik, tak sempat solat, boleh tak dapat? Suka-suka kau. Aku juga yang boleh ditanya. Dan dia tak sembahyang, dia boleh nak jamaah. Dia kata sibuk tu, dia pagi bintik sampai ke petang, sambung malam balik. Macam mana? Saya tanya satu soalan, waktu makan ada? Makan ada Ustaz? Waktu makan ada. Sebab dia tak nak fikir nak solat. Ketika itu kita nampak memang Allah tak bagi dia ruang untuk solat. Ibu kalau siapa pernah pergi China, ada semua pernah pergi China lah, mungkin boleh buat China kita tengok siapa pernah pergi China, saya suka pergi Xi'an ni saya suka pergi sebab ada kampung kita lah, Xi'an. Kat situ ada masjid yang berumur 1200 tahun di Xi'an. Cuba tengok kat sana, setengah jam lagi nak solat, kedai-kedai tutup tau. Lepas tu orang duduk kat luar masjid, otak-otak boleh bawa Cina tunggu waktu solat 20 minit dia tunggu kat masjid lagi 10 minit dia orang tunggu. Yang ni ambil duduk lepas tu tunggu azan terus solat. Dia fikir macam mana nak tunggu solat. Maknanya kita ni ikut waktu solat tu, solat itu ikut waktu kita, itu solat kan? Tiba-tiba azan apa ni asal? Bila zuhur pula? Bila zuhur? Pelik aku, waktu dia cepat betul sekarang. Kalau tak nak kiamat, suka-suka kita. Maknanya kita tak fikir nak solat. Asyik baik ada jam. Kalau tutup jam yang jangan boleh. Zuhur pun apa? Zuhur. Nanti azan tu zuhur lah. Kan? Ini lain kali tak payah pakai. Sepatutnya dah pakai yang berapa tadi? Ada 5 tahun kan? Dah tak payah pakai dah. Sepatutnya waktu solat tu semua ada dalam kepala kita. Nanti anak-anak kita tanya, nak zuhur berapa nak? Pukul berapa? Tengok tu pukul berapa? Dekat telefon ni, dekat semua ni. Latih anak ni supaya tengok waktu solat pukul berapa. Anak kita biasa nak standard. Belum baca kan? Nanti azan tu zuhur lah. Itu kita tahu. Maghrib
Dalam perjalanan ini kalau kita tengok akhirnya nanti Nabi bawa watika solat. Kenapa Nabi bawa watika solat? Tunggu saya kasih tahu. Okey, bes. Ini bab yang cukup banyak. Saya ambil dua. Pertama, bab berkaitan dengan ibadah. Yang kedua, bab solat. Yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8 tu ibu-ibu ayah pergi cari. Buka kitab, baca, pergi untuk guru tanya apakah kisah dalam Isra yang sebelum di Mi'raj. Satu. Yang kedua, bab pertama ni Isra, saya sebut ambil sebab apa nanti saya kat sini. Kalau saya sebut ni nanti bulan habiskan. Okay. Yang kedua saya sebut bab Mi'raj. Bab makna waktu itu Nabi SAW diangkat ke langit. Dan waktu itulah bila disebut oleh para muhaddisin dan mufassirin, tatkala kenapa dibawa ke Masjid Aqsa di Palestin dan di Aqsa depan Masjid Aqsa ada dua afraq kan yang kumpul safraq kan, maknanya yang masjid yang macam emas tu, itu kan Nabi naik. Sebenarnya di situlah disebut pintu langit. Di situ ada pintu langit. Dan saya nak sebut di sini dengan jelas. Kita kena faham bila mana Nabi SAW naik saja ke langit, dan ketika itulah bagi Nabi bertemu dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Pada langit yang pertama kalau kita lihat Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam AS. Persoalannya kenapa Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Adam, ini yang perlu kita bincangkan. Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam bukan hanya temu selalu ada salam tangan, okey saya nak naik. Kalau kita tengok perbahasan ulama pernah menyebut sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam kerana waktu itulah Nabi Adam AS mengajar kepada Nabi kita Muhammad SAW sifat-sifat kemanusiaan. Kerana apa? Nabi Adam itu Abu Bashar, dialah orang yang pertama dijadikan oleh Allah sebagai manusia. Jadi Nabi Adam diajar kepada Nabi Muhammad bagaimana sifat kemanusiaan. Sebab itu kita tengok bila Nabi kita sifatnya bagaimana, memang sifat manusia yang sempurna. Kerana apa? Kerana siapakah yang mengajar sifat sempurna itu? Iaitu Nabi Adam alaihissalam. Kisah hebat. Okey. Dan bagaimana kisah ini lagi? Kita tengok juga pada langit-langit yang lain. Maka Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan apa? Bertemu dengan Nabi, disebut Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi bertemu dengan Nabi Isa? Itu soalan juga. Tengok perbahasan ulama. Ulama pernah juga menyebut bertemunya dengan Nabi Isa itu sebenarnya Nabi Isa lah yang memberitahu Nabi kita Muhammad SAW agama Islam yang telah diselewengkan oleh kaum-kaum. Sebab itu bila Nabi SAW berdepan dengan orang-orang Nasrani, orang Kristian, Nabi tahu apa kesilapan mereka. Dan dia tak dapat dia mengalahkan agama Islam ini dalam hujah, sebab Nabi itu dah diajar oleh Nabi Isa AS kesalahan iaitu apa? Agama yang telah diselewengkan oleh umatnya. Begitu juga Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa AS. Bertemu dengan Nabi Musa itu bukan satu perkara yang ramai. Bertemu dengan Nabi Musa bukan hanya kita lihat untuk mengurai masalah, tapi kalau kita lihat dari sudut sejarahnya, Nabi Musa AS menerangkan kepada Nabi bagaimana penipuan orang-orang, iaitu orang-orang Yahudi. Nabi Musa itu mengajar Nabi kita masalah orang Yahudi ini begini-begini cara tipu dia. Waktu itu bila Nabi SAW pulang saja, waktu itu katakan Nabi waktu itu di Madinah, tidak ada seorang pun yang boleh duduk Yahudi di Madinah sebab dia nak cuba menipu Nabi. Tapi Nabi tahu bagaimana mereka nak menipu Nabi kita Muhammad SAW. Ini kisah. Dan kalau kita tengok juga dalam perjalanan ini jumpa pula dengan Nabi Sulaiman AS bagaimana. Sebab Nabi Sulaiman itulah yang mengajar bagaimana Nabi kita SAW untuk iaitu apa? Mengukuhkan atau apa? Membentuk satu kerajaan yang baik. Nampak? Ini semua kisah. Dan kisah ini saya sebut ibu-ibu kena baca, ayah kena baca. Pergi, kalau ada program besar dengar kisah-kisah ini. Sebab saya bagi yang asas. Habis Pak Medas pun saya cukup best. Yang saya nak sebut ni yang begitu penting bagi kita, iaitu bagaimanakah kesimpulan kisah ini dan apakah yang Nabi bawa. Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika itu Nabi SAW yang duduk dekat dengan Allah Taala itu, iaitu antara dua busur panah ataupun lebih hampir daripada itu. Kita baca kisah ini. Jangan bertiga kisah ini, depan kisah itu tadi ada disebut Subhanahu Wa Taala. Dan bila balik Nabi bawa watikah solat. Ini yang saya nak sebut bab solat.
Sebab itu perkara yang paling penting dalam hidup kita ni apabila disebut sebagai solat, yang Nabi ambil sampai Nabi nak dibakar oleh iblis setan tadi. Sebab apa? Sebab solat ini penting bagi kita dan bagi anak-anak cucu keturunan kita. Kerana orang yang solat itu insya-Allah dia akan dapat 8 perkara. Kami kita dengar. Okey. Kisah dah selalu kita dengar, saya nak sebut itibati. Kenapa saya sebut 8 perkara? Saya hanya ambil satu doa di antara dua sujud. Apa doa dia? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada berapa? Ada tangan. Kita faham tak apa yang kita baca? Baik. Tahu tak hakikat solat ni apabila kita baca doa tersebut sebenarnya ada 8 rangkuman yang kita dapat. Pertama, dalam solat tersebut Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhanku, rupanya dalam solat ini Allah ampunkan kita. Salah satu jalan untuk minta keampunan daripada Allah Ta'ala di atas segala dosa-dosa kita dengan kita mendirikan solat. Barulah kita faham. Bila mana kita pada akhir solat kita sebut salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa rasa lapang? Sebab salah satunya orang yang bersolat itu Allah ampunkan dosa-dosa. Kan nikmat kan? Okey, tu. Ya Allah bagi rasa tak? Okey. Ada orang lepas rasa solat macam tak ada apa-apa. Rasa nikmat. Kan rasa macam benda yang tu berat nak hilang kan? Sebenarnya itu salah satu sebut di rumah iaitu apa? Tanda rasa Allah ampunkan dosa-dosa. Rabbighfirli warhamni. Dan kita kena faham warhamni iaitu apa? Iaitu rahmat kasih sayang Allah. Orang ni yang solat ni Allah pilih. Niat nak solat senang. Saya sebut senang nak solat. Ya Allah. Kita dari pagi-pagi nak bangun pun bercerita nak bangun Allah. Nabi bila air tengok bantal, selahu, begitu. Maknanya Allah ni dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala itulah yang Allah panggil kita untuk solat. Kalau nanti kita dengar tadi kan azan, tengok azan. Saya tengok azan. Azan ni kita tengok, ada tak depan dia solat? Ada masjid. Tadi buat. Mungkin dia foto kuning, dia dah masuk waktu solat maghrib. Kata masjid, kata tak semayang. Nanti tak semayang besok kubur bakar. Macam tu lah. Salah. Gua mau semayang. Ini semayang dia tak semayang. Ada tak? Kalau buat macam tu lah, Bilal, orang cakap Bilal lebih tahan juga lah. Dan jadi padi tu. Oh, kan? Ada tentukan. Sebentar, tengok apa yang ada dalam kalimat yang disebut azan. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya, bila masuk waktu solat, satu disebut, marilah kita membesarkan Allah, membesarkan Allah. Itu kan? Allah itu Maha Besar, Maha Besar. Lepas tu, Asyhadu an la ilaha illallah. Siapakah yang orang yang boleh membesarkan Allah Ta'ala? Orang yang dapat mentauhidkan Allah. Siapakah orang yang dapat mentauhidkan Allah? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang yang ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dah orang ini dapat membesarkan Allah Ta'ala dan mentauhidkan Allah Ta'ala, mengikut yaitu apa? Syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah yang keempat disebut hayya 'alas solat. Marilah sembahyang, solat. Sebab tiga depan dah apa? Ayat solat. Bila orang tu solat, dia tu hayya 'alal falah, barulah dapat kejayaan. Siapakah orang yang dapat kejayaan? Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar kan? Mana orang yang membesarkan Allah Ta'ala. Siapakah yang membesarkan Allah Ta'ala? Orang yang mengucap la ilaha illallah. Itu saja. Nampak? Sebab itu hakikatnya apabila kita dapat solat, kita kena faham Allah ni ketuk pintu hati kita. Kalau kita dah terasa nak solat ni, ya Allah, rupanya sebab itulah Allah ketuk pintu hati kita. Hendaklah kita kata, alhamdulillah, syukur kepada ya Allah kerana Engkau gerakkan hati aku ini untuk bersolat. Ingat senang. Pernah tak kita kata alhamdulillah, kan? Dah azan dah, sekejap ni azan. Itu dia. Ini saya boleh nak mengadam pula, nak boleh-boleh. Awak berhati tak? Saya nak datang masjid nanti ni, dah berhati pula. Marilah sembahyang, tak boleh ni bang. Ini nanti makeup, jatuh kan. Jadi biar waktu yang tak cantik. Siapa yang meninggalkan solat kena faham ketika itu sebenarnya Allah telah meninggalkan dia.
Bila mana kita ditinggalkan oleh Allah Ta'ala, minta jauh dari Allah Ta'ala, maknanya waktu itulah syaitan lah yang mengambil manusia tersebut, dan akhirnya mereka itu memang tidak rasa untuk bersolat. Sekali kan sekali. Jadi isyarat Allah nak sembahyang isyak, besok nak sembahyang subuh, kita dah rasa itu tanda kita beriman. Okey. Sebab itu Rabbighfirli warhamni, dengan rahmat Allah Ta'ala lah kita boleh buat ibadah. Rabbighfirli warhamni, yang ketiga apa? Wajburni. Tahu jebur? Jebur ni bukan bahasa Jawa, cekur. Jawa cakap cekur, betul. Cekur tu cekur kolam, maksud kolam tu cekur kolam. Sebab cekur. Dia kalau orang yang saya ikut bahasa sikit dia cekurin view. Dia maknanya dia masuk dalam kolam. Nak kenal bahasa Jawa ni ingat dia ada 4 huruf ni. B, D, G, J. Kalau B, D, G, J ni tempat dia jauh dah. B baik punya jauh dah. Barang bagus dua jauh dah. B di depan. D dalam dalam jauh dah. B, D, G gerem jauh. J kalau orang cakap Jakarta tak? Jakarta jauh dah. Ini orang jauh kan? Memang boleh. Kalau D tu kalau kita tengok boleh-boleh kan. Waktu saya sekolah kan memang itu sekolah jauh. Ini cerita Pak jauh sikit boleh? Sikit lah. Ini pes ada lah jauh sikit. Saya nak sebut apa ini tengok pakaian bahasa. Waktu sekolah kita cikgu cakap tanya, Ali kau jauh? Tak, saya bukan jauh Ustaz. Cuba sebut kalau polis tembak macam mana? Yang lalu ni bang bang, bang bang. Bila jauh, drop jauh. Ini saya nak sebut. Okey. Rabbighfirli warhamni wajburni. Wajburni bukan bahasa Jawa. Wajburni Allah disebut sebagai mencukupkan kita. Sebab itu orang yang solat ni Allah cukupkan kehidupannya. Tak pernah Allah tinggalkan. Orang solat ni mesti makan, mesti minum, mesti dapat hidup. Saya nak tanya hari ini, siapa orang kaya yang tak kaya? Seorang pun tak kaya, Allah kasihan. Siapa orang miskin katakan? Pun tak ada duit. Ada seorang apa? Itu boleh ada buat orang cakap kasihan. Saya tak sebut. Okay. Tak tahu tak? Kita ni memang selalu dia tak cukup. Sedangkan orang yang solat tu Allah cukupkan. Kita cukup tak? Kita tak cukup. Betul? Siapa kata cukup kan? Saya pun tak cukup. Ustaz makan dah, minum dah, kahwin dah, rumah semua dah. Tapi yang tak cukup, cash tak cukup. Betul? Tapi tak cukup kita. Bila kita solat Allah cukupkan. Tak cukup boleh gaya, tak cukup boleh pergi haji, tak cukup boleh pergi kemai, tak cukup boleh pergi berjalan, semua kita boleh. Tak cukup boleh hantar kita sekolah, tak cukup boleh pergi bercuti. Sebenarnya cukup, yang tak cukup apa? Nafsu. Sebab itu saya sebut, orang yang solat ni jangan bimbang. Allah akan cukupkan kehidupan. Sebab itu susah. Dia nak solat, Allah cukupkan waktu untuk solat. Sibuk dalam solat, Allah beri waktu untuk solat. Betul tak? Kalau tak nak solat, memang tak ada. Kalau nak solat, Allah beri waktu solat. Macam kata kalau musafir kan, ikut mazhab Syafi'i, nak pergi musafir, lebih 2 marhalah, tak wajib dia sembahyang Jumaat, tapi hendaklah dia musafir sebelum waktu subuh kan. Tapi kita musafir pukul 10, nak pergi jauh baru. Waktu tu hari Jumaat, bila kita niat nak solat Jumaat, ada di masjid kita jumpa. Walaupun kita masuk air, kita akan keluarkan nakal atau mana, kita akan jumpa masjid. Sebab kita nak solat. Allah cukupkan. Sebab itu yang tak cukup banyakkan solat. InsyaAllah Allah cukupkan. Cukup. Ini juga ni. Dia tak cukup, dia tengok. Baik. Dan Rabbighfirli warhamni warfa'ni. Ingat. Orang yang solat ni Allah angkat darjatnya. Allah naikkan rafa'kan iaitu darjatnya. Bagaimana yang dikatakan Allah naikkan darjat kita? Ada beberapa tanda. Tanda yang pertama yang saya sebut iaitu apabila kita rasa nikmat dalam ibadat, itu tanda Allah naikkan darjat. Kita nikmat ke sengsara dari ibadat? Nikmat ke sengsara? Di mana kita nanti lepas dia baca surah Kahfi. Nikmat. Allah, ya Allah, pagi Jumaat baca surah Sajadah. Aduh, sekali imam pula tersilap pula. Apa makmum kata? Pelagak. Kata sembahyang dan hafal. Baca pula. Baca pula, cukuplah. Nampak? Dia dalam solat pun dia bagi imam. Dan
Tapi jadi imam ni kesian tau, kena rahmat imam. Imam ni orang yang mulia tau, pimpin solat Qaryah kita. Dia pimpin Qaryah kita tau. Imam ni selalu saya tengok kesian. Bila solat panjang sangat pun kena marah, solat pendek sangat pun kena marah. Baca doa panjang, yang marah semua ada di pencin orang. Alamak, kita semua dah ada mak, kahwin dah, motorkar ada, makan cukup, rumah ada, cucu ada, mana apa lagi imam panjang dia doa. Imam baca doa pendek, imam apa jadi imam masih tak pandai baca doa, apa doa pun malah imam ni, tak pandai baca. Imam pun termalah. Kesian bang, tapi tak boleh kan? Ya, imam boleh buka belakang, tak boleh marah. Nikmat tak ada ibarat. Akan, nanti kita ni, saya tengok orang Melayu sekarang, orang Melayu jauh tak masuk ya. Orang Melayu nanti dia rejak, dia gaduh. Lepas tu, Syaban dia gaduh, Ramadan pun gaduh. Kerja gaduh pun. Puasa bila, itu tak boleh lah, nanti besok bulan Ramadan, 8 ke 20, 28. Yang dia tak nak gaduh, 34. Itu tak ada gaduh pula. Ya. Jadi ini gaduh. Ini ibarat buat yang baik. Okey. Itu tanda Allah nak campak nikmat dari ibadat. Tahu tak? Okey, saya tengok fisik dia tak tabung, memang tak tabung kan? Tak ada ya? Orang kali beri tabung. Tabung ni angkat ya? Masuk. Apa dia? Syukur pun selalu dah banyak tabung ke di jalan. Dan kalau bulan Rajab sampai Ramadan ni 3 kali musim. Nampak tabung rasa nikmat. Kesecara. Itu dah. Masuk tabung. Kalau saya Alhamdulillah tabung datang semula. Kejap lagi semua datang lagi tabung. Alhamdulillah, itu dah hampir kita kepada Allah banyak kan. Sebab itu bila mana nikmat Allah sempat dari ibadah, sebab itu Allah bagi rasa dari ibadah. Betul tak? Solat kena rasa. Kena rasa solat. Puasa nanti kena rasa puasa. Oh, perut lapar, itulah puasa. Tak boleh. Saya puasa tak lapar. Tak boleh. Mana kena rasa? Nampak? Lagi apa? Pergi haji, pun masuk impit. Itulah pergi haji. Nak cuba baca suat, impit. Itulah rasa dia. Itulah kena rasa. Ada boleh dekat Mekah. Sini jalan tak ada, tak rasa. Rasa buat ibadat. Nak tak jauh lah. Bila nak masukkan tabung rasa. RM1 rasa ke RM50 rasa? Kalau RM50 kita tak rasa, RM1 kita rasa, masuk ke sikit. Masuk ke sikit dia. Kalau rasa lah, itu kan. Macam rasa tak rasa kah. Okay. Maknanya satu, Allah bagi rasa nikmat ibarat. Yang kedua, doa ni Allah dengar. Saya tengok ni di banyak kita haji baca. Kadang-kadang kita tengok cucu macam kadang-kadang anak-anak juga mak tu bacakan doa anak sikit. Dah pergi 3 klinik dah tak ada baik juga cucu mak. Kan kadang-kadang ajarkan ambil air, baca doa sikit, baca Fatihah, bagi minum. Sehat cucu. Sehat tu bukan hajah terbau, tak. Sebenarnya syukur, sujud kepada Allah, sujud kepada Allah. Kerana ketika itu Allah dengar permintaan kita. Itu kan nikmat. Itu tadi kita hampir kepada Allah. Asal itu ingat, orang yang solat ini Allah hampir kepada dia. Dua. Rabbi fili warhamni warfa'i. Lagi banyak rafa'i, mana Allah naikkan darjat mana. Warzuqni. Ingat. Orang yang solat Allah jamin rezeki. Ini kita baca doa tau. Rabbi fili warhamni warfa'i warzuqni. Yang kelima Allah jamin rezeki. Betul. Kita dapat solat ni kerana apa? Kerana dalam diri kita ni ada rezeki yang halal dan baik. Jangan makan coklat Cadbury. Dan bawa petang kita makan, baru pula buku hal-hal yang demikian. Ni tadi ada orang tanya ke Ustaz, macam mana Ustaz kita macam mana nak sama dalam badan kita Ustaz? Sudah aku mau pening dah. Aku rasa nak jawab minum air tanah 7 kali, minum air tanah sekali, air biasa 7 kali, dia betul-betul jatuh. Ada macam tu. Ini macam nak jawab, kita tak jawab pun. Tengok sebenarnya Allah jamin rezeki. Solat. Maka Allah akan masukkan dari rumah kita di dekat kita di rezeki yang halal lebih baik. Sebab itu, kalau kita malas rasa nak solat itu malas, cek balik rezeki. Tentu ada rezeki yang syubhat. Ataupun ada rezeki yang disebut sebagai haram dan sebagainya. Sebab kita kira-kira saya kira-kira ibu ayah kita sama-sama kita. Sebab setiap rincian rezeki yang masuk dekat dalam mulut kita, dia akan
implikasi kesan yang pada diri kita, keluarga kita, anak cucu keturunan. Kalau kita boleh baca Al-Quran, takut dengan sebab makanan yang subah dan haram itu, takut anak cucu kita dah buta Al-Quran, tak tahu membaca Al-Quran. Kalau kita boleh solat, jamin tak kalau kita beri makan anak ni yang haram, boleh tak dia solat akan datang, kita tak tentu lagi. Boleh tak mereka itu solat kerana yang masuk dalam mulut mereka itu yang rezeki yang haram. Yang berapa? Sebab itu solatlah, insya-Allah Allah ni akan menurunkan kita pada rezeki yang halal. Rabbi fili warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini. Perkara yang keenam orang solat ni, kepentingan solat khususnya dalam besok solat lagi iaitu apa? Allah beri disebut sebagai hidayah, petunjuk. Sebab itu kalau kita balik pada surah Al-Fatihah yang kita baca, dalam surah Al-Fatihah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim, betul? Tunjukkan aku jalan yang lurus. Mustahil seorang itu boleh sesat kalau dia bersolat satu hari satu malam 17 kali membaca surah Al-Fatihah, 17 kali dia minta iaitu petunjuk, mustahil dia akan sesat. Mustahil. Satu hari 17 kali minta, takkan tak mampu, takkan sesat juga, takkan sesat. Sebab itu sampai disebut inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ini akan mendekatkan kita daripada perkara-perkara yang fahsyat dan munkar. Kita faham? Bes. Dan seterusnya juga, ya. Rabbi fili warhamni wafa'ni warzuqni wahdi wa'afini. Tahu tak wa'afini? Yaitu afiah. Afiah ini orang yang solat itu akan Allah anugerahkan kesempurnaan kesihatan. Sebab itu baca solat. Solat itu imam kita ada, imam kita boleh pandu kita macam mana solat mengikut cara Nabi dalam pandangan bahasa Imam Asy-Syafi'i. Baru kita tahu rukuk sujudnya bagaimana, takbir macam mana, betul? Rukuk tu 90 darjah, betul? Itu kalau kita tengok kajian UKM pernah buat tulis tu, solat dan sains tu, boleh beli kitab tu, tengok satu-satu bagaimana kehebatan berkaitan dengan kesempurnaan kesehatan dalam solat. Betul, satu ketika saya dekat tempat saya itu, dekat Subang juga, kan ada padang juga. Saya memang kurang rajin bersenam, sebab tu badan memang kurang kurus dan kadang-kadang aku rasa nak kurus juga, sebab tu kadang-kadang nak berlari. Bila berlari itu kita tengok ada satu grup makcik-makcik Melayu Islam ada yang main tai chi. Saya talking tu saya tengok main tai chi balik. Habis tu kebetulan habis hajah saya, Ustaz, mari dah main tai chi. Betul bagus Ustaz. Saya semput saya hilang. Dia semput hilang kita main tai chi. Oh ya. Ada bawa-bawa tu saya jumpa master yang kita tutup radio. Saya cakap, Ustaz, ini apa main tai chi? Saya tengok lagi tadi asal lambat sangat. Cepat sikit lah, bro. Dia cakap apa? Halo, brother. Ini tai chi, bukan langsung tahu. Oh, rupanya dia terangkan saya ada perapasan dan sebagainya. Dalam perjalanan balik ke rumah tu saya berfikir, dalam doa kita ada wa'afini, Allah afiat begitu. Rupanya benar. Dalam solat ini sebenarnya ada kontrol nafas. Betul. Sebab tu waladhdallin. Perhatikan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kan nafas perasaan. Rukuk. Nak rukuk ni betul-betul 90 darjah. Pegang lutut. Rupa rukuk dan pegang lutut tu untuk memperbaiki sakit pinggang dan sakit lutut. Cuba dalam adimat. Ayat. Habis macam mana dah sakit Ustaz? Bila dia dulu solat tak ikut cara Nabi, macam mana nak dapat kesempurnaan kesihatan? Betul? Duduk tayat akhir boleh ke tak? Macam besar-besar pada nanti. Kalau duduk tayat akhir dah macam Pajero singit sakit besar. Tapi boleh cuba panggil orang dia tu suruh buat tayat akhir. Tak patah lagi dia tak tahu. Maknanya dalam solat ni ada kesempurnaan kesihatan. Solat. Apatah lagi kalau solat itu bakal bersolat. Maknanya saya nak buat, Ibu ayah buat saya buat.
ya wa'fu anni. Rupanya dalam solat inilah Allah ampunkan dosa kita, dosa yang kita apa? Dosa yang kita tak perasan, yang ketika itu kita buat dosa. Contoh. Katakan contoh apa? Contoh kita mengumpat. Saya tak mengumpat lah, saya cerita hal je. Mengumpat tu. Ya. Ataupun mengumpat, saya sebab mengumpat ni dua benda tau. Dua perkara. Satu bil lafzi, bil lisan. Satu lagi bil fi'li, dengan perbuatan. Mengumpat kan? Ni bila Allah tak sangka. Subhanallah macam tu sekali. La ilaha illallah, tak sangka aku. Mengumpat dengan mentauhidkan Allah. Mengumpat yang soleh dan solehah. Satu. Itu confirm dah mengumpat. Yang paling fi'li dan lalunya bahasa isyarat tu sampai apa? Kenapa tu? Aku ya Allah dulu. Aku lama dah. Itu dosa-dosa yang ada demikian, maka Allah beri waktu kita solat, Allah ampunkan dosa kita. Sebab itu ingat, nak minta ampun kepada Allah ni banyak. Contoh, saya nak bagi contoh. Lepas solat tadi imam pimpin kita, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan ditutup yang ke-100, 33, 99 kan? Tutup ke 100 apa? Iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Maka tentang itu Allah akan ampunkan segala dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Tanah. Kalau tak nak tahu dah nak tahu. Kan? Sebab tu orang-orang kalau balik terus sebab Nabi sebab fi butuh solat, iaitu apa? Pada akhir solat. Lepas solat kita buat. Kadang-kadang kita tak tahu kita ada melakukan dosa-dosa yang kita tak perasan. Sebab itu sungguh perkisah ini begitu panjang. Yang mana saya pendekkan, yang penting asasnya ingat asas keimanan. Ini kisah iman, bukan kisah akal, kisah iman. Sebab itu bila kita faham kisah ini, insya-Allah daripada pengajian kita berawal Nabi itu diisrakan dan dimi'rajkan sampai Nabi pulang, dan ketika itu kalau kita lihat ya Allah punya tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya kita, saya, ibu-ibu, ayah-ayah, sama-sama kita pergi solat. Dan pimpinlah anak-anak kita di bersolat. Dan bawalah anak-anak ini datang ke masjid dan bersolat. Datang. Allah tak boleh langsung. Anak saya dah hyperaktif. Lagi sana, lagi sini, makan sejarah, main bukit-bukit. Tak apa, itu budak-budak. Memang standard. Standard budak-budak macam tu. Yang tak standard, kawan tu buat macam tu. Jadi datang ke masjid. Sekurang-kurang, budak-budak ni kenal masjid. Suka datang masjid. Suka ikut pergi masjid. Nanti waktu nak pergi ni, nak solat tarawih ni, panggil anak-anak kawasan ni, kita buat khusus apa? Khususkan budak-budak ni solat sunat tarawih. Kan betul? Kalau tak dibuat solat sunat tarawih, nanti masa berselawat dah kita tak faham. Macam anak saya itu kecil, bila balik masjid dia cakap, ya, kenapa lepas sembahyang tarawih tu orang cakap soleh. Orang sembahyang tarawih ni soleh. Memang soleh. Memang disebut je. Apa juga anak kita? Rupanya lepas sembahyang kan? Kan ada salawat kan? Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi kan? Sallallahu alaihi wasallam alaihi daripada depan sampai ke belakang. Soleh. Dan budak-budak soleh banyak. Sallallahu alaihi wasallam alaihi kan? Depan betul, kena belakang dah betul. Dah akhirnya belakang soleh. Yang tak masuk ke masjid pun agak tak tahu langsung. Okey, yang saya nak sebut tolong jaga waktu saya berada besar, insya-Allah ya. Kaji benda kitab, baca dan ingat bahawa sesungguhnya perkara ini adalah perkara bab berkaitan dengan akidah. Sesiapa yang tidak mempercayai kisah ini maka kufur. Dan saya rasa cukuplah untuk malam ini sikit yang kita baca dari kisah, iaitu intifati bab berkaitan dengan Isra Mi'raj ini. Maka mudah-mudahan kita semua diberi Allah Ta'ala petunjuk dan hidayah, dan mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan ini kita dapat iaitu mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari tipu iblis dan setan. Dan sesungguhnya yang baik itu datang jua daripada Allah, dan yang buruk itu datang dari kejahilan saya sendiri. Saya mohon maaf. InsyaAllah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kita kelapangan masa, kesempurnaan kesihatan,
bertemu semula kita di masa datang. Doakan saya sama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka wa tuqa wa na'fu bina. Allahumma inna nas'aluka al-hamda wa hazana wa al-'afwa wa qasama wa al-jubn wa al-qurbi wa na'udhu bika min al-dayn wa al-rijal. Allahumma ij'alna hadha jam'an marhuma taqulka min ba'di tafruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata al-abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya salam ya rabbal alamin. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi saya akhiri kalau saya memulai tafsir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu